Kalau yang langgar kita tu tak ada insurans, road tax, boleh ke apply untuk ODKFK? Pertama, korang kena tahu apa itu ODKFK. ODKFK, dia stand for On Damage Not For Knock. Maksudnya, owner kereta menuntut ke atas insurans sendiri dahulu, dari insurans sendiri, baru dia akan menuntut ke atas kereta ataupun insurans yang melanggar. Kalau yang melanggar korang tu tak ada road tax dan insurans, kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan baju bah. Jangan lupa DM. Macam mana insurans sendiri nak menuntut ke atas insurans yang melanggar? Sebab yang melanggar tadi insurans. Secara automatiknya, untuk kes awak ni, awak terpaksa menuntut ke atas insurans sendiri. Jadinya, kes awak ni akan jadi OD claim ataupun on damage claim. Bila jadi OD claim, secara automatiknya NCD awak akan di-reset semula. Maksudnya NCD awak akan jadi kosong. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta untuk buat claim insurans macam kereta Azia ni, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa ke next video. Assalamualaikum.